Bumi Lenggong ini bumi yang mula-mula Allah jadikan untuk membentuk negara Malaysia. Batuannya berusia 550 juta. Bumi Allah start bentuk 4.6 bilion. Batunya ada di Afrika, batunya ada di China, batunya ada di Australia, tapi kita tak ada, belum mula. 550 juta tahun, masa tu kita dekat selatan, dekat Australia. Iklimnya lain lah. Dan masa tu bawah laut, belum jadi darat. Allah mula bentukkan pasir-pasir laut membentuk bumi Malaysia, Langkawi, yang you naik cable car itu the oldest 450 minutes. Jerai di Kedah dan juga di Gerik. Lepas itu baru bentuk bumi yang lain. Jadi 550 juta kita ada evidence di sini. Selepas itu kita ada evidence letupan volkanik paling tua untuk Asia Tenggara, bawah laut, 480 juta tahun. Itu Pelawin. Saya cakap ni dari tua sampai ke muda. Lepas itu ada endapan lagi pasir juga campur dengan lumpur membentuk formasi keruh, batuan formasi keruh, masih bawah laut. Lepas itu Allah bentukkan banyak casing karbonet, banyak coral masih bawah laut, membentuk batu kapur di sini, masih bawah laut. Kemudian last kali yang masuk bawah laut ialah masih kubang pasu, pasir dan juga lumpur. Pada 350 juta tahun lebih kurang. Itu last. Lepas itu asalnya ialah semenanjung ada dua bahagian, pantai barat dan pantai timur. Yang pantai timur ini dulu sekali dengan Indochina, keping Indochina. Kita ni sampai sekarang bergerak lah, tapi kita usia 100 tahun ni kita tak rasa lah. Kemudian pantai barat lain. Dua ni berlanggar bermula 250 juta tahun dulu. Dia mula rapat dan berlanggar. Zipnya ialah banjaran Tutu Wangsa. Itu zipnya. Langgar menyebabkan magma panas dari bumi terangkat mengangkat semua batu tua ni buat pertama kali semenanjung menjadi darat. Selepas berlanggar jadi darat, barulah membentuk semenanjung Malaysia. So itulah yang dipamerkan di galeri Geopark Geologi ini. Proses pembentukan bumi Malaysia dengan macam-macam cerita berdasar bukti Lenggong. Jadi lepas terangkat tu barulah kehidupan mula ada, yang ada tumbuhan dan ada binatang dan sebagainya. Dan sebelum 1.83 orang dah ada di sini. Grup manusia awal ni. Dan 1.83 jatuhnya bencana meteoroid membunuh kesemua ini. Kemudian 74,000 tahun tak pasal-pasal. Sumatera meletup di Togon, debunya juga sampai sini membunuh masyarakat prasejarah 74,000 tahun. Dua kali bencana. Kemudian barulah kehidupan berterusan sampai sekarang. So itu lebih kuat yang dari segi pembentukan bumi dan kewujudan manusia. Okey. Alhamdulillah. Masih.